Sekarang ni masalahnya tak tahu Szoboszlai tu sepatutnya kita letakkan sebagai right back ataupun sebagai midfield. Dominic Szoboszlai adalah right back terbaik yang Liverpool miliki untuk musim ni. Dan aku kalau aku lah sebagai Arne Slot, aku tak teragak-agak untuk meletakkannya sebagai right back hakiki kita untuk musim ni. Sebab Liverpool dah tak ada pilihan dah. Dan Liverpool sekarang ni perlu memikirkan apa yang dia offer tu sesuai ataupun tak. Sebab sampai bila aku cakap macam ni lah, sampai bila Liverpool nak mengeluarkan Florian Wirtz daripada line up disebabkan apa? Kritikan. Hari tu tak kena juga aku rasa apabila line up yang dikeluarkan oleh Arne Slot dan dia bertindak untuk tak memasukkan Florian Wirtz. Tetapi tindakan dia ialah dengan memasukkan Conor Bradley sebagai right back, Dominic Szoboszlai di bahagian tengah tu. Langsung tidak menyelesaikan masalah. Alexis Mac Allister juga aku tak rasa seharusnya berada di dalam kesebelasan utama daripada segi prestasi semasa. Daripada musim lepas lagi, selepas daripada injury dia di penghujung musim, masuk ke pramusim, masih lagi tidak bermain banyak perlawanan. Hujung-hujung baru dia memulakan pramusim. Dan end up sekarang ni prestasi semasa dia sangat-sangat tak memuaskan lah. Musim ni kita boleh tengok sendiri daripada segi passing map dia. Apabila dia lebih berat untuk menghantar bola ke kiri ataupun ke kanan, bukannya ke depan. Kemungkinan juga daripada segi kedudukan Milos Kerkez tu sendiri. Apabila contohnya dia nak mengharapkan Kerkez ni duduk depan sikit daripada dia, tetapi apa yang Kerkez buat ialah duduk belakang dengan dia, dan itu membuatkan option dia tu sangat-sangat limited. Banyaklah dinamik yang seharusnya perlu dicari oleh Liverpool, sampailah teasing issue tu semakin lama semakin hilang. Bukan macam FIFA lah. Sebab FIFA ni kalau contoh kita main foot, line hijau, link kiri kanan hijau, settle masalah. Oh, depa ni okey. Walaupun hakikatnya kad tu kita baru saja beli. Dia tak macam tu. Dia akan build partnership. Sebelum ni kuning saja, tetapi semakin banyak bermain dia akan menjadi kepada hijau. Sampailah hijau pekat tu lah. So itu definisi game lah. Dia bukan macam tu. Dia lebih kepada benda ni kita kena build slowly. Dan itulah apa yang terjadi sekarang ni. Apabila Alexis Mac Allister dengan form dia yang tak menentu, dengan aku rasakan fizikal dia tu pun kemungkinan masih lagi tidak berada di tahap yang memuaskan. Sebab kita tahu sebelum ni Alexis Mac Allister ni, kalau contohnya daripada segi tanpa bola, apabila tidak memegang bola, kita perlu mengharapkan dia untuk mengejak bola ke, untuk buat coverage running ke, dia tak boleh buat benda tu. Tetapi dia menutup kelemahan dia sedikit tu dengan dia boleh jadi seseorang player yang sangat-sangat boleh diharapkan daripada segi build up Liverpool. Tetapi kalau let's say sekarang ni yang tu dia tak boleh buat, yang ni pun dia tak boleh buat, so what's the point of having him in our best starting 11? Sebab itulah aku rasa Curtis Jones sekarang ni ialah kemungkinan pilihan terbaik Liverpool lah untuk diletakkan, untuk mengawal sedikit tempo, barulah gerak slowly ke depan. Liverpool tak boleh buat benda tu, Liverpool kehilangan bola, dan apabila hilang bola dengan mempunyai Alexis Mac Allister, itu memang menyakitkan Liverpool lah, seperti mana apa yang kita tengok daripada gol Moses Caicedo lah. Gol yang tak sepatutnya berlaku dengan ruang yang begitu banyak sekali. Caicedo sampaikan ambil step lebih tau, dia nak hayun dah, dia nak hawin dah sekali harung dah, sekali step tu, tetapi dia tahu, oh ada lagi ruang untuk aku menampak, untuk lebih dekat dengan kotak penalti. Dia bawa lagi bola ke depan, 6. Satu sepakan yang memang sangat-sangat derah lah, membuatkan Muhammad Hashimi tak boleh save walaupun dah full stretch. Ruang seperti itu tak seharusnya berlaku di peringkat tertinggi macam tu. Bagaimana terlalu mudah aku rasa bentuk tanpa bola Liverpool lah, midfield Liverpool diperkotak-katikkan oleh midfield Chelsea lah. Apabila aku juga heran dengan cara Arne Slot lah, apabila menyuruh Ryan Gravenberch untuk man marking Enzo Fernandez, itu akan membuatkan Enzo Fernandez dia akan lari sikit ke belakang, membuatkan Ryan Gravenberch ikut dah, dan itu menghasilkan ruang lopong. Dan kita tengok pada perlawanan menentang dengan Chelsea tu, kita nampak yang Joao Pedro lah banyak kali menutup akses pass direct kepada dia, menjadi cover shadow yang menutup ruang, dan itu membuatkan Liverpool sangat-sangat struggle lah. Belum mengharapkan Virgil van Dijk untuk pass bola ke depan. Aku sama sekali tak happy lah dengan cara Liverpool bermain.